Saya rasa sekarang pendekatan yang digunakan oleh pemerintah-pemerintah yang pro Zionis ni adalah dia follow arus. Okey. Dia follow arus. Dia macam ni. Dia sekarang arus pergi kepada Palestin. Jadi dia follow arus tu. Dia tunggang, dia divert. Okey. Dia bawa ke lain. Sebagai contoh kan. Katakanlah sekarang negara ni, rakyat dia pergi ke arah sokong Palestin. Jadi kerajaan dia boleh keluar statement kan, sokong. Tapi dia letak limit. Mana dia tak akan pergi jauh. Okey. Dia akan letak dia punya ceiling dia. Kan, ceiling penglibatan negara ni terhadap isu Palestin banyak ni saja. Jadi dia tak akan pergi jauh. Sebab itu sekarang kita tengok perkataan yang selalu diorang gunakan kemanusiaan. Dia selalu gunakan keamanan, kedamaian, itu semualah. Sebab itu semua sebenarnya ceiling. Kan? Kalau sekiranya kita nak pergi lebih jauh, kita kena promosikan bukan kemanusiaan. Kita kena promosikan perkataan pembebasan ataupun kemerdekaan.